Assalamualaikum. Pasal ayah fikah pak mentua aku dekat sana. Itu pasal aku tak ambuh nak rapat dengan dia dekat situ. Aku takut kita ni akan bagi kesan teruk. Dan aku tengok dia sakit baru ni. Dan kawan aku doktor yang sama satu batch dengan aku dekat Gajah Mada tu, orang Batam tu, sakit tu. Yang budak dekat bawah Banak Sakti. Banak Sakti tu ID aku. Semua ID aku yang berkaitan dengan apa benda, konten-konten dekat situ hilang. Tiba-tiba ada dekat sana. Konten tu bukan konten kat sana. Konten tu sikit je. Dia dah lebih kurang dalam 15%, 16%. Semua dekat sini. Hilang, digunakan. Benda tu kena curi dekat Batam tu. Adakah Fika ni dia lari dengan kawan tu dekat situ? Yang pasal hotel tu buat kena colik. Aku dengan Ana kena balik darurat, emergency. Ada aku update dekat situ gitu. Lepas pada tu dia nak apa lagi? Dia dengan Hamid Andani dia nak apa dekat sini? Yang Hamid Andani dia nak kena curi barang-barang aku ni. Kereta, motor aku, kain baju aku. Sampai ke Piyah dia nak pergi ke semayang dekat masjid. Dia kena curi. Yang aku punya. Dia dah lari. Aku dah cakap dekat Pak Mentua. Saya tak boleh nak jelas dekat sini. Dan benda sini takkan berlaku lagi. Sebab saya ada report dekat Marhakam dengan Darham dekat sana. Dengan Kuah, kantor agama tu. Buat online, lepas tu pergi jumpa forward. Masa pergi ke sana, sebab saya 3 kali pergi ke sana gitu. Untuk cari dia. Yang Dapi ni menyamar jadi pegawai polis dekat Bertam. Saya yang dari situ. Kawan-kawan saya pun terkejut. Yang Hamid Andani jadi pegawai dekat situ. Yang dia khabar nak bercerai-berai pun benda. Daripada Sungai Isap tu lagi. Aku pun pelik kau tahu. Yang perempuan tu dia tak cakap apa pula tu. Bila kita tanya dia, kau tak ada bang. Itu cerita Hamid Andani. Dia sekarang ni nak biar kau ni, nak biar kau ni. Aku nak tanya kenapa dia kena curi. Hamid Andani ni dia kena curi. Kenapa? Dia berperasaan kata benda dia ke? Kita ni bekerja untuk dia ke? Sejak daripada kantin sekolah dulu lagi. Dengan ayah aku.